Sejujurnya aku memang jenis yang suka benda yang memudahkan hidup. Lagi-lagi bila masuk bab kerja rumah macam basuh dan jemur baju. Tapi sejak aku guna rak ampayan jenis foldable aluminium double pole ini, cara aku tengok rutin jemuran memang terus berubah. Rasa lebih teratur, lebih kemas dan yang paling penting, lebih mudah sindai cadar selimut yang tebal. Perkara pertama yang buat aku terus yakin, bahan dia dibuat daripada alloy aluminium. Bila pegang, terus rasa beza. Ringan tapi bukan jenis lembik. Kukuh bila dibuka dan tak rasa murahan. Aluminium ni pula memang terkenal dengan sifat tahan karat. Jadi sesuai sangat untuk orang yang selalu jemur baju dekat luar rumah, balkoni atau kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari dan tiupan angin hari-hari. Tak perlu risau rak cepat rosak atau tinggalkan kesan karat dekat pakaian. Bila buka rak ni, terus nampak kelebihan double pole dia. Ruang jemur jadi lebih panjang dan lebih teratur. Baju tak perlu bertindih. Tudung, t-shirt, seluar, kain nipis, semua boleh susun dengan jarak yang lebih cantik dengan hanger. Udara pun senang lalu. Dari pengalaman sendiri, bila ruang jemur lebih terbuka, baju memang lebih cepat kering dan kurang bau lembab. Yang buat aku lagi suka, rak ni jenis extendable. Panjang boleh dilaras ikut keperluan. Hari biasa basuh sikit, pendek kan? Hari hujung minggu basuh banyak, panjangkan. Tak perlu beli rak besar yang makan ruang sepanjang masa. Rak ni ikut kita, bukan kita yang kena ikut rak. Reka bentuk dia pula jenis foldable. Bila dah siap jemur dan kering, boleh lipat dengan mudah. Tak berat, tak leceh dan tak perlukan peralatan. Ini benda kecil, tapi sangat beri kesan kalau rumah ruang terhad atau balkoni sempit. Bila dilipat, ruang jadi lapang semula. Rumah nampak kemas, tak serabut dengan rangka besi. Satu lagi yang aku perasan, rak ni memang direka untuk kegunaan harian. Struktur kaki dia lebar dan stabil. Bila dah buka penuh, dia berdiri dengan yakin. Angin tiup, baju bergerak tapi rangka tetap steady. Ini penting sebab rak ampayan bukan barang yang kita nak sentiasa betulkan setiap kali jemur pakaian. Yang paling memudahkan rak ni memang konsep buka dan guna. Tak perlu skru, tak perlu pasang bahagian kecil, tak perlu pening nak baca manual. Keluarkan dari kotak, buka, laras, terus boleh jemur. Untuk orang yang tak suka benda rumit, ini memang satu kelegaan. Bila guna hari-hari, baru rasa yang rak ni bukan sekadar tempat sangkut baju, tapi alat yang betul-betul bantu rutin rumah jadi lebih lancar. Kurang stres, kurang semak dan lebih cepat siap urusan jemuran. Dari segi fungsi bahan dan reka bentuk, rak ni memang fokus kepada 3 benda utama. Banyak muat, jimat ruang dan senang guna. Kalau kau jenis yang nak rak ampayan yang boleh dipakai lama, sesuai untuk dalam atau luar rumah, boleh laras ikut situasi dan tak menyusahkan hidup, rak foldable aluminium double pole ni memang pilihan yang sangat berbaloi untuk dimiliki. Lalu segeralah check out sekarang sebelum sold out.